Allen. Waktu cantik. Amri di sana. Percubaan Amri. Oh, satu keadaan mencemaskan dan itu dia kesilapan penjaga gol pasukan Pahang. Terasa ketika ini. Syarizan, hantaran ke dalam dan itu dia gol. Dan kini Selangor pula mengatur serangan. Selangor semakin incaran, itu dia gol. Baru ranggil satu gol. 5 minit masa tambahan. Gol. Gol. Pahang yang kini cuba untuk menghasak Nikus Penanti di tengah terlepas. Wow! Jangan dilakukan. Patek Gus diselamatkan tetapi bola masuk untuk Pahang menggandakan kelebihan mereka. Semakin selesa, semakin bergembira. Diserahkan untuk Pahang. Dinobatkan secara rasmi selaku juara bagi saingan Shopee Piala FA 2018. Dah lepas rindu dah. Bala. Kita mengimbau kenangan lama. Kita bawa keluar video-video perlawanan antara Pahang menentang Selangor. Bala bapak best waktu ni. Time-time best ada juga. Time-time tak best. Dulu Pahang dengan Selangor ni badi. Payah, bapak payahnya nak menang dengan Selangor je. Lepas tu, begitu. Pandang bawah je ke Selangor. Taknya risau dah kalau lawan Selangor. Taknya risau dah. Kita boleh makan dah. Tapi, Pala tahu bukan nak bercerita tentang bola sepak Pahang lawan Selangor zaman dulu-dulu. Sekarang ni Pala tahu nak mengajak okma yang kata dah rindu dengan bola sepak Pahang, dah rindu dengan Stadium Makmur, nak mengajak okma pada 6 bulan 2026 ke Stadium Makmur untuk bersama-sama menyaksikan perlawanan persahabatan antara pilihan Pahang menentang pilihan Selangor sempena pembukaan Liga Bola Sepak Rakyat Pahang First merebut Piala Sultan Abdullah 2026. Bukan nak ngajak tengok bola je demo weh. Nak bagi hadiah pun ada banyak hadiah ni. Ada 3 motor, ada handset, ada tab, ada gadget. Lepas tu ada 100 bola. Bala bapak banyaknya hadiahnya. Okma tak nak ke? Dah lah masuk percuma. Masuk free okma weh. Takkanlah demo tak nak lagi, benda lagi. Dah lah hari Sabtu, hari cuti-cuti bawa. Cuti-cuti sekolah ni bawa anak beranak semua. Lepak-lepak makan. Jangan lupa kacik. Nanti orang stadium makan. Sebab ni buang sampah merata-rata. Makan sosis ke apa ke tak apa. Lidi pun sampah ke. Ikutlah. Janji okma datang ramai. Memeriahkan suasana. Memberi sokongan sebabnya pilihan Pahang ramai sangat yang okma rindu. Ada Razman Roslan, ada Puyeng, ada lepas tu Azhar pun ada main sekali. Walaupun Azhar dah main Kelantan, kesian Azhar kan. Tak apa. Selangor pun ada Charlie Asyad, ada Azman Adnan, ada Sambal Kamaran. Bala ini memang beh. Sepatutnya menjadikan orang kata apa? Kalau dekat Selangor tu ada cup untuk Selangor lawan Singapura lepas ni. Selangor lawan Pahang pula lah. Kekalkan Piala Sultan Abdullah ni. Untuk pembukaan apa-apa lah, Liga ke apa kan. Jadi sponsor banyak sikit masuk. Okay. Jadi pada tahun nak seru lagi. Kepada semua penyokong-penyokong bola sepak, bukan bola sepak penyokong Pahang je, penyokong Selangor pun, semua pencinta bola sepak, untuk kita memeriahkan suasana di Stadium Darul Makmur pada 6 hari bulan 6 2026. Kalau Pala tahu tak tahu, kita sama-sama buat Pala tahu.